Ya. Senang. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian masjid. Soalan dengan Yusuf Qaradawi. Semalam pun ada orang, 2 hari lepas ada orang tanya saya. Pasal katanya Yusuf Qaradawi ni ada orang sunnah sendiri tak mau terima dia. Simpul lah, senang lah cerita bagi bunyi bahasa clear. Tuan-tuan, agama mengajar kita ini i'tidal, sederhana. Di dalam menilai apa-apa benda. Sebahagian benda yang ditomah kepada Yusuf Al-Qaradawi oleh setengah penulis seperti Rabi' Al-Madkhali, jaga-jaga dengan penulis ini, dan juga beberapa orang penulis Yaman, ialah tomahan-tomahan yang tidak benar. Hanya kerana berbeza pendapat dalam fiqh. Dalam fiqh ibadat ni Yusuf Qaradawi tak pernah beza banyak dengan kita. Dan soal ibadat semua orang sepakat ikut Quran dan Sunnah. Tetapi soal yang bukan ibadah, bersifat muamalah, bolehkah tak boleh menyanyi, bolehkah tak boleh muzik, benda ni terdedah kepada berbagai pendapat, yang setiap orang yang bagi pendapat ada alasan-alasannya tersendiri. Maka perkara ni tak patut untuk dijadikan isu untuk kita sampai menolak seorang tokoh. Kalau ada pendapat yang silap, Qaradawi ini bukan rasul, biasa saja untuk dia silap. Telah silap juga orang selain daripada Qaradawi. Ada tokoh-tokoh yang hebat juga bagi pandangan yang tak dapat diterima oleh masyarakat Islam. Albani hebat, tapi dia pernah fatwakan supaya orang Palestin semua keluar daripada Palestin, kerana wajib hijrah, negeri itu negeri kufur. Dan kita tahu kalau Palestin semua keluar daripada Palestin, hore lah Israel tu. Tapi kita tahu bahawasanya itu satu pandangan yang telah tersilap barangkali dan kurang teliti kepada maksud syarak. Kepada maksud syarak. Hadirin hadirat sekalian, demikian juga pandangan-pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Ada pandangan-pandangan dia yang barangkali kita rasa tak boleh terima. Biasa, dia bukan rasul. Tapi tak boleh terima dalam satu bab, bukan tak boleh terima dalam kesemuanya. Imam Malik disandarkan pandangan pada dia tentang tak haram memakan daging anjing, kerana yang diharamkan yang disebut dalam Quran ialah khinzir saja. Takkan nak tolak Imam Malik? Itu pendapat dia. Walaupun Imam Syafi'i jawab benda tu semua, itu pendapat dia. Tapi Imam Malik ada alasan dia. Dia kata mana ada dalil kata haram khinzir, anjing. Yang ada khinzir, Quran tak sebut apa, banyak tempat dia nak main dia tak sebut pun anjing. Kalau Quran mau tu Quran sebut anjing. Tu anjing boleh gigit haiwan, banyaklah alasan dia. Tapi kita tahu alasan ini tidak kukuh. Hadirin mukminin sekalian, ini satu pandangan umum. Ya.